Kan. Satu je, dia ni memang tak cerewet bab makan. Jadi macam okay, Ikmal ons. Sebab ada orang dia cerewet bab makan. Kalau makan tu tak boleh, nak makan makanan ni je. Ni dia okay je. Dia macam apa-apa je dia bantai je. Jadi macam Ikmal apa okay. Nanti kita sampai tempat makan. Dia sampai tak mau makan, odo, makan. Rupanya dekat situ kita nak start bertaaruf. Dekat situ lah kononnya nak start bertaaruf, nak bercakap-cakap ni. Yang Ikmal apa kan? Makan. Kita makan, mana kita bercakap. Dia pun sama. Dia makan, mana dia bercakap. Lepas tu kita orang macam pandang orang tepi, pandang orang depan, pandang tepi, pandang depan. Dia macam awkward. Sebab apa? Sebab biasanya kita keluar mesti sebab kerja. Faham tak? Mesti ada sebab kerja. Ini bukan sebab kerja. Dia macam keluar berjalan. Lepas tu sebelum tu dia ada cakap nak keluar ni, nak beli perfume. Dia kata nak bau-bau perfume. Ikmal cakap lah dekat TRX ni banyak kedai-kedai perfume. Lepas tu dia suka lah, nak bau perfume. Dia nak mencari perfume dia lah. Dia nak bau-bau. Lepas tu Ikmal cakap okay tak apa, makan dulu. Dah makan tu macam tanyalah dekat situ. Kita ada mula-mula lah bertanya, kau ni sini, aku ni sini, apa yang kau ni, apa ini. Tapi tak dapat lagi dia punya tu. Dia tak dapat lagi dia punya macam mood tu. Tak dapat lagi tau. Okay tak apalah, mungkin disebabkan dia tak dapat dia punya perfume lagi. Okay tak apa. And then ataupun mungkin dia sedih sebab dia menangis. Sebelum dia keluar rumah kan dia menangis. Korang lah buat dia menangis. Pergi hantar gambar tu dekat dia. Thank you bagi SpongeBob, Cik Pan, NJH, thank you. Thank you Mother Song. Siapa yang buat dia menangis? Siapa yang buat dia menangis? Korang kan? Siapa yang bagi gambar tu sampai dia menangis? Lepas tu dia keluar je, mood dia okey, cuma dia macam mungkin dia macam sedih. Mungkin sedih dia macam dia terbayang-bayang dia menangis kan. Lepas tu dia macam okay tak apa, bagilah dia makan dulu. Dah bagi dia makan. Lepas tu kita pun mencari perfume. Dia masuk je kedai perfume tu kan. Dia terus cari perfume yang dia nak. Bau-bauan ni, thank you Datin dia, thank you Echa Aisyah, Mama Nurli, thank you Fika, thank you. Bau-bauan yang dia nak adalah bau-bauan leather. Bau-bauan macam bau-bau lelaki. Ada berbeza dengan Ikmal. Ikmal kalau cari perfume, Ikmal cari yang bau floral, bau fresh, bau manis-manis. Jadi kita memang kontra. Bab perfume memang kontra. Ikmal kalau cari perfume memang cari perfume floral, musky, fresh, citrusy, macam tu. Kalau dia nak bau leather, bau macam bau kayu, bau orang nak masuk tanah, bau bunian. Dia macam bila dia bagi Ikmal bau, Ikmal macam aku cakap, bau apa ni? Dia suka bau-bau yang bau kematian, tahu tak? Ikmal macam aduh kenapa dia suka bau ni? Tapi bila dia pakai kena. Khairah tengok, ya Allah, Khairah bagi mikrofon bilanya Ali. Dia pakai perfume tu kena, bau-bau handsome tu. Bila Ikmal pakai, dia macam tak kena. Dia macam betul-betul menunggu aku nak masuk tanah. Dia suka bau-bau macam tu. Kalau perfume Ikmal, semua bau-bau macam bau musky, bau fresh, bau bunga, bau manis, bau madu macam tu. Tapi dia tidak. Dia masuk je kedai-kedai perfume tu kan. Ini handsome bau dia. Gini. Baunya, handsome. Ikmal kat tepi macam, serius lah dia suka bau ni. Macam serius lah bau ni. Siapa ni? Ini siapa weh? Yang ini yang mana? Takutlah. Siapa ni? Ada orang invite tapi Ikmal takut nak accept. Kejap lagi kalau dia invite lagi sekali, Ikmal accept. Okay, kau jangan accept. Allah, takutlah. Siapa tu? Takut. Kiss tu ke? Ya Allah, takutlah. Bukan apa, kat sini ada Mami Jerung. Nanti Mami Jerung, ya Allah, takutnya aku. Cerita dia, okay, sabar. Kita sambung cerita pasal minyak wangi tu Duduk masuk kedai minyak wangi tu kan. Ikmal ni cubalah. Khairah thank you, Lee thank you. Ikmal ni cuba sedaya upaya nak carikan perfume yang dia nak tu kan. Lepas tu Ikmal tunjuk perfume ni, jenama ni kan. Lepas tu dia bau. Tapi dia macam kurang handsome
Bukan kurang handsome, kurang bau kematian. Dia betul-betul nak perfume bau kematian. Lepas tu aku macam, dia ni memang betul-betul nak bau yang macam leather tau. Dia suka bau yang leather, bau yang kuat-kuat tu. Lepas tu aku macam, cuba kau pergi yang kat sini. Ikmal bawa dia. Lepas tu, ni handsome ni handsome. Prak. Tak dapat lagi, tak jumpa lagi kat situ. Dia pergi kedai lain pula. Dia pergi kedai lain tu, dia masuk je, terus dia terpana dekat Penhaligon. Jenama tu Penhaligon. Dia pergi kat Penhaligon kan, dia ambil sap, dia isi, ini. Dia kata, ini yang aku punya ni, aku suka ni, aku suka. Dia suka yang bau Penhaligon. Dekat situ aku tersedar, dah tersentak dekat situ. Penhaligon. Siapa yang tahu Penhaligon tahulah harga dia memang Penhaligon. Memang harga-harga kematian Lepas tu kembali kat situ macam, Penhaligon. Macam tu kan, oh my god, siapa yang tahu Penhaligon tu, dia tahulah harga Penhaligon. Lepas tu kan, dia beli, dia ambil satu tu, dia ambil, Ikmal ingat dah nak keluar dah, dia nak beli lagi, dia pusing lagi dalam kedai tu, dia cari lagi satu lagi tu. Ikmal tak tahu jenama apa, tapi mahal juga kan. Lepas tu Ikmal macam, alamak, dia beli 2 botol. Ada orang belanja satu lagi botol, jadi 3 botol macam tu. So Ikmal pandai PA dia. Betul, PA dia cakap, tak apa, kau dah kerja keras. Dia cakap dengan Harzan, Ikmal dengar lah PA dia cakap, kau dah kerja keras, penat-penat kerja kan, macam tu, kau belilah. Tapi Ikmal macam sukalah tengok dia. Dia tak ada beli-beli baju. Dia bukan perempuan yang macam beli-beli baju, beli-beli barang kemas ke banyak ke tudung ke. Dia tak beli benda tu. Dia tak beli. Dia suka perfume. Dia minat perfume. Jadinya Ikmal macam tengok dia punya passion, minat dia tu, dia banyak dekat perfume. Jadi macam okey, tak apalah, sebab dia tak biasa beli. Lepas tu dia kata, aku biasa beli perfume dekat kios-kios je. Dia kata kat kios-kios tepi-tepi je, dia kata gitu. Lepas tu Ikmal dengar je lah dia cerita selama ni. Dia biasa beli perfume dekat kios-kios tepi-tepi tu kan. Lepas tu sekarang ni dia suka perfume. Ada rezeki lebih sikit macam tu. Lepas tu dia beli perfume yang dia nak tu lah. Happy sangat lah. Dia bawa lah paper bag perfume dia tu kan, keluar daripada tu. Suka sangat lah. Kalau korang ada dekat tempat kejadian, korang tahu lah, korang nampak lah muka dia macam ni. Dia bawa perfume dia. Dia suka sangat perfume tu. Lepas tu dah jalan-jalan, thank you Nai, thank you. Tak, dia comel lah macam tu. Dia nampak comel, nampak cute. Sebab selama ni kita semua tengok dia macam dia yang orang kata yang macam dia tak tunjuk sisi comel dia tu kan, macam tu. Anjing. Tak, orang ni bagi gift anjing. Sorry. Orang tu bagi gift anjing, mungkin aku nak cakap anjing. Sorry. Lepas tu dia dah bawa perfume tu. Sukanya. Aku kat belakang tu macam, oh my god. Macam tu. Thank you bagi gift. Ini tak kahwin lagi. Kalau kahwin lagi, perfume dia mesti berbelas ribu. Aku kat situ macam, oh my god. Dia memang tak minta emas. Dia memang tak minta intan permata tak minta Tapi dia minta apa? Perfume yang harga ribu-riban Dekat situ aku dah macam, woo. Thank you. Nuzurani Notiko Syamimi, thank you. Nuzurani Notiko Syamimi, thank you. Dia tak minta emak emas, tak minta. Dia tak minta emak emas, tak minta. Dia tak minta emak emas, tak minta. Dia tak minta emak emas, tak. Dia tak minta emak emas, tak. Dia tak minta emak emas, tak. Dia tak minta emak emas, tak minta. 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 Minta bukan kau ni. Lagi mana ni? Alamak dia. Alamak. Alah, legging lah.
Oh dah okey dah. Dah okey ke? Dah okey dah. Hujan lah. Bismillah. Okey dah. Okey. Okey dah. Siapa yang lagging cuba keluar masuk balik. Okey. So, kau sambung Dah boleh sambung dah? Shikin, thank you Shikin. Thank you Ina, thank you. Okay, so waktu tu dia ada cakap dia tak suka emas perhiasan, dia tak suka gelang, dia tak suka rantai. Oh tapi aku suka gold bar. Thank you Emma, thank you. Emma macam oh lama gold bar pula. Gitu dia suka yang 999. Dia tak suka 916, dia suka 999. Member kena barang. Ya, dia suka dia tahu ya harga mana yang tinggi, mana harga yang susuk nilai dia tahu. Aku kat situ macam oh petak aku. Dia dah suka gold bar, dah suka gold bar satu. Lepas tu suka perfume yang ribu-riban satu. Lepas tu dia sukalah. Dah habis tu kita pergi mana? Kita pergi karaoke. Kita pergi karaoke tu adalah tempat di mana thank you IC Pandai. Minta maaf tau kalau Ikmal tak sempat nak baca nama yang bagi gift, sebab Ikmal fokus bercerita tau. Sebab nanti Ikmal lupa. Ikmal ni suka lupa, mudah lupa. Lepas tu kita pergilah karaoke. Karaoke tu adalah tempat di mana Ikmal mula cakap kat dia lah. Waktu tu Ikmal budak viral dah jalan dengan dia lah. Tapi malam tu kita orang pun pergilah karaoke. Dah pergi karaoke tu dia nyanyi. Lepas tu kita orang turun. Tiba-tiba Azan kata dia nak bersembang. Kita orang 2 orang je, Ikmal dengan dia. Kita orang turun, kita orang duduk kat bawah pekarangan TRX tu. Kita orang duduk kat bawah. Dekat dalam bilik karaoke tu ada adik dari Ikmal dengan PA si Harzanah. Dekat situ pun Jurun dah kalah Jurun tak pernah sembang dengan Harzan 2 orang dekat bawah Tak pernah Tak pernah ke? Jurun tak pernah ke? Sorry lah Ikmal macam sorry lah dia tak update yang tu Oh faham? Tak pernah? Okay. Lepas tu kita sembang. Adalah yang kita orang sembangkan, tapi tak boleh beritahu lah tajuknya apa. Tapi macam kita orang ada sembang Oh tak pernah. Korang tak pernah ke? Okay, thank you bagi gift. Lepas tu dia sembang. Kita orang dah menemukan apa yang kita orang nak cakap. Okay, lepas tu habis. Lepas tu kita orang balik. Dah balik, esoknya nak keluar lagi. Jadi esok ni kita orang keluar lagi. Sebab apa dia tak puas nak keluar lewat kan. Sebab kita orang kan keluar lepas nak sampai maghrib baru jumpa kan. Ikmal cakap Ikmal tak suka keluar petang. Sebab kalau keluar petang sampai mall kan nak dekat malam. Mall pun dah nak tutup 9.30. Jadi ni Ikmal tak suka. Ikmal suka keluar pagi. Ikmal cakap malam tu esok kalau nak keluar pukul 11 pagi. Dia ikut sebab biasanya kan dia kan kalau tidur, kalau bom ada kat sebelah pun dia tak bangun kan. Tapi kali ni dia bangun awal. So kita orang keluar awal. Ikmal ingatkan keluar kali yang kedua tu macam kita nak pergi tempat lain lah. Dia nak cari perfume lagi. Ya Allah, thank you bagi gift. Siapa ni gadis, thank you. Dia nak cari perfume lagi. Tak habis-habis dengan perfume dia. Rupanya hari kedua dia nak cari perfume yang dia tak jumpa tu. Perfume tu apa benda namanya? Mansera. Dia nak cari juga perfume Mansera dia yang Red Tobacco tu. Apa benda warna merah tu. Dia nak juga cari. Lepas tu Ikmal search ni kat Google ni. Dekat mana kedai yang dekat Malaysia ni yang ada jual perfume yang dia nak. Cari ni kat Google ni. Sebab Ikmal perasan dia cakap dia suka perfume tu daripada yang kita pergi Kelantan. Ikmal cari dekat personal shopper. Ikmal cari dekat mana ni semua. Yang dealer-dealer perfume ni Ikmal cari. Macam ni tak ada, yang ni tak ada. Lepas tu tiba-tiba Ikmal jumpa ada satu kedai. Ikmal cakap ni kalau tak ada juga kat kedai ni memang tahi. Aku cakap ini memang kena cari juga. Ikmal bawa dia pergi kedai dekat Fahrenheit tu. Ada satu dekat depan Fahrenheit ada satu kedai perfume. Nama benda tak macam kedai perfume Arab lah. Kat situ dia ada jual Mansera. Ya Allah, thank you. Thank you Zana, thank you. Lepas tu dah sampai sana, dah melintas jalan. Habis stok perfume tu. Habis.
perfume tu kan. Lepas tu Ikmal cakap dengan orang tu, orang tu orang Arab. Aku pun cakap Arab dengan dia. Kat mana lagi dulu? Syuh hello. Aku cakap. Lepas tu Aina. Lepas tu dia kata ada dekat pavilion. Ikmal pun pergilah berjalan kaki ni, bawa dia pergi pavilion. Pergi pavilion semata-mata nak cari perfume kesukaan dia tu. Lepas tu pergilah ni. Alamak, legging ke? Legging? Kenapa legging lah? Tak legging. Ikmal yang hari kedua, Ikmal dia PA dia dengan adik saudara Ikmal. Kita orang tak keluar berdua. Kita orang tak pernah keluar berdua. Macam tu. Jadinya kita orang sentiasa ada yang teman. Lepas tu kalau sejengkal kita orang berjalan je, kita orang dah jumpa jerung. Thank you Hana, thank you. Sejengkal kita orang berjalan pun kita orang dah jumpa orang lain. Sejengkal kita orang berjalan dah jumpa jerung. Sejengkal kita orang berjalan ada orang rakam. Jadinya kita orang tak keluar berdua. Kat situ ada orang yang menyaksikan. Ya Allah, thank you. Bagi kat Siti Norin, thank you. Ikmal pun berjalan kaki dengan dia, 4 orang sekali dengan dia lah. Dengan dalam hatinya, ya Allah, tolonglah ada macam tu. Dia dah bercakap pasal perfume ni dah lama dah ni, macam tu. Takut hampa lah kan. Sebab waktu Ikmal kat Mekah, perfume yang dia nak tu banyak, tapi Ikmal tak tahu yang dia suka perfume tu. Ikmal sendiri tak tahu yang dia suka perfume tu. Lepas tu dah nak masuk PV tu, hujan, bayangkan hujan. Ikmal macam, ya Allah tolong. tak tahulah kenapa dia punya jalan cerita tu berliku-liku. Masuk je dalam PV tu hujan. Lepas tu dah masuk PV tu cari. Jumpa kedai tu. Okey, jumpa kedai tu. Tapi dah nak masuk je kedai tu kan, Ikmal sendiri cakap, "Kak, tolonglah cakap ada Kak. Dia nak sangat perfume Mancera Red on ni Kak. Tolonglah ada Kak, tolonglah." Awak minat yang tu ke? Dia kata ada. Tinggal satu je waktu tu. Aku cakap ambil. Dia cakap nak ambil sekarang. Jumpa dapatlah satu. Memang tinggal satu je. Waktu tu dia punya happy tu kan, dia bau tu, ni bau handsome ni. Jumpalah dia punya perfume kesukaan dia tu. Dia beli, dia sembuh. Sebelum dia nak beli tu dia sembuh lagi. Dia dah habis beli pun dia sembuh lagi perfume tu. Jumpalah dia punya perfume kesukaan tu. Pasiha, thank you. Pasiha Norzi, thank you. Harga berapa? Satu je. Datin dia, thank you.